Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Jumpa lagi Cik Tol di Kongkong. Macam biasa hari ni ada player, 2 player. Ini hari bawa bot Engine 30, buat player 2 orang je. Cuma playernya belum sampai lagi. Cik Tol daripada pukul 6.30 dah sampai dah. Aduh, nak kejar idea ni, nak kejar ni. Lambat sikit kan dah tak best. Dia bagus sampai awal kat spot, cun. Cuaca agak mendung. Maklumlah musim-musim monsun ni memang hujan je lah. Minggu ni straight hujan, tapi hujan petang. Jadi harap hari ni hujan tak apa, tapi jangan berangin lah. Berangin dengan kilat, ok? Barang semua dah set up, tengah tunggu player. Jari kita gerak. Kita jumpa sekejap lagi. Moga ada strike. Pukul berapa ni? 8.52 baru sampai. Sorry. Yolah, tekong ni sidai. Awak ni semua memang awak pasal awak lambat. Mana kata malam tadi jangan buat apa-apa awak. Okay, sekarang kita dah sampai dekat Blungko. Macam biasa, teknik bottom drift. Ni lah perambut dia. Kalau mana-mana nak main bottom drift dari Blungko, macam ni lah perambut dia, setup dia. Balingan yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Jenab dara. Target kita. Bila dah baling, tunggu sampai jejak. Batu biasa Cik Tol pakai batu saiz 6 lah. Tengok pada arus. Dah jejak tu ulur sikit lagi, biar panjang sikit, tutup spool. Kemudian pacak je. Dah, dia automatik. Bongkok. Shoot. Moga ada strike. Kapal terbang, lalu tepi sikit. Kapal terbang, jangan lalu sini. Kapal terbang, sana sikit. Kapal terbang. Takut ikan. Wak karto Tahu ke nak sorok? Wak karto dalam diam wak karto Siangkap Tak kerapu jenab. Macam pergi dah. Tak wak. Kerapu. Ui. Yes. Tu. Wak, angkat sikit wak. Nama sekarang wak, nama wak boron lah. Angkat sikit wak ikannya keluar, kasih keluar. Padu awak mata hijau. Strike. Lain tak ada apa-apa cabaran pun, tak ada ketuk-ketuk apa-apa, tak ada. Mesti duri. Aku dah tahu. Kan aku cakap sini duri dia makan ledo. Wak ketawa, wak tak ada action sangat wak ketawa. Dia kalau makan mendak macam ni, ada saiz ni. Makan mendak Adakah kerapu ataupun bukan? Kerapu. Kerapu lah. Tu. Okey, tengok sikit. Mantap lah, mata hijau Tekong ni kenapa tak kena-kena je tekong ni? Ha? 30? Pagi-pagi aku melibat. Alamak Alamak. Dui lah, pakai dui. Bisa dui pakai pakoi Kau pahal kan dui pakai pakoi. Kau bukan sisik. Duri sekarang main plastik. Kerapu selipar pakai jig kerapu selipar. Cik pakoi. Sukuno ni cik pakoi. Tapi apakan daya, kerapu selipar ni bukanlah kategori yang kita cari. Lagi tu pun saiz dia pun ni bukan. Udah hidup boleh makan. Lagi lah. Ketik itu je tek-tek. Alamak. Itulah makan lah. Itulah. Pandai ada cik umpan. Ambil dah umpan. Strike. Apa ikan? Ikan jenab. Habis tali wak. Jenab muda. Jangan bagi dia sangat. Pam dia keluar. Kalau boleh pam keluar je. Tali kau kuat kan?
Okey, Wak tak ada hal ni. Kuat lah 20. Alamak. Tapi dah keluar, dia dah keluar. Wak, saya masa Wak. Tak apa Wak, saya sautkan. Ikan. Ui. Ikan ni apa? Kaci minyak. Angkat sikit kaci minyaknya, keluarkan. Kaci minyak namanya, kaci bibir. Mantap lah. Okey, sekarang ni air dah mula pasang. Mainan masanya kita bottom drift sekali lagi. Tapi bottom drift ni melintang. Air ke sana, angin ke sini. Jadi bot akan ikut angin. Kita hanya berpadukan angin. Kita sekarang kat area depan Sungai Bawah. Jenab dara ni, Jenab dara sombong hari ni Jenab. Hari Sabtu mungkin Jenab pergi pasar lah. Ada jualan rahmah. Ya, betul. Wak lagi. Dalam diam ni Wak, tak ada roja apa-apa. Mantap lah. Sekarang jam menunjukkan pukul 12 tengah hari. 12 tepat tu, 12 tepat. Ikan dah mula slow makan. Kita tunggu air slow sikit, lepas tu dia nak balas ke pasang tu. Time tu yang kita tunggu-tunggukan. Sekarang ni ada kawasan yang air laju, ada kawasan yang air slow. Macam tu lah. Ikan ada makan, cuma dia tak galak lah. Seko, tu selang sikit seko, macam tu. Bila kita steady, kental semua. Tak putus asa lah. Bawa naik tadi kaci minyak ni. Sabar. Kita mancing main bottom drift kena sabar. Kalau laluan tu betul-betul laluan dia, memang tu nyembat. Tunggu sekejap lagi. Ada strike. Tapi tak tahu apa spesies ni. Lain macam ya. Adakah yang bersengat ataupun tidak? Bersisir. Ya, bersengat. Bisa kepala Sabrina memakan umpan udang hidup. Sabrina umpan. Jangan makan joran Cik Tol Dwi. Makan joran dia orang. Apa kapu? Apa bunga karang? Aduh, bunga karang makan jig. Ikan adakah jenak dara ataupun duri dara? Siksa menanggung rindu. Apa yang laju? Talinya keluar. Cakap pasal tak jejak-jejak. Terus makan makan atas Tenggiri ni. Tenggiri kongkong. Tak ada apa-apa action pun joran kau. 35. Enak mantap. Sanggup kat hidung Betul lah, dah bongkok dah. Belum. Tak wajib lah. Mantap. Saya. Tak nak. Apa ni? Lain lah. Merah lain lah aku punya. Merah bersengat Merah-merah kuning. Halo, kedai Tayar Afat. Halo. Ada barang apa saiz mau? Apa? Tayar petak punya. Ada, you apa saiz mau? Apa saiz mau? Apa barang ada makan? Alah, sini ada unga ada, kelapa ada. Mana? Sini belakang. Alah, nampak. Belakang, sikit belakang. Itu belakang lakitnya, itu. Tu rakan-rakan kita Aceh baru sampai. Belakang ada Poji. Yang tu tengah on the way tu Sobri. Sobri. Tapi aku panggil dia Sobri. Semua main hanyut. Sampai satu bot lagi belakang. Game longgok. Kita main game longgok ni.
Tak, wak tu. Ada ke tak ada wak ni? Ada juga kebuang je orang wak ni kang. Sebenarnya tak ada. Kau punya? Tak ada? Rugi filem aku macam ni. Oh, udang semua elok-elok je. Karang tadi tu. Oh, kongkong hujan lebat geng. Putih tu. Kemari tu, menuju kemari tu rasanya tu. Ni dah rasa ni hujan dah menitik-nitik ni. Tali kemah dah siap, tali kemah. Oh, hujan dah turun. Area Belongko. Anak ikan tu. Umpan kepala udang dah tak ada tu. Dah genjut gitu tak lekat wai. Oi, aku tak lekat juga. Sedut dah tu. Jip pakoi. Betul lah makan, jenap. Oi. Bukan. Sekarang ni. Ni kalau lambat makan modal lah Haji. Macam ni. Kan, sisik ni. Mantal guys. Mantal apa? Duri ni. Kali je. Mana tali kau tu yang jadi berat tu. Tak. Merah. Merah. Alhamdulillah, ikan merah mat. Merah mak ngah. Yeay. Wak temen-temenung wak Wak jangan temenung-temenung wak. Nak sauk ke nak sorok? Sauk. Merah ni. Aku kena. Aku kena. Double. Oh, merah. Oh, merah. Sini wak. Mantap. Kau punya pula. Cepat. Aduh, mesin pula rosak. Kau ambil beri. Yeay, shakalaka bebe. Oh. Merah, sauk. Aku dah nak habis ikat. Tu ah, boleh sauk tu boleh. Mak ikan tak keluarkan Mantap wak. Okey wak. Alah boleh je tenting. Jom wak kah. Wak, sauk standby wak. Wak karto. Oh, jenap. Oi, merah. Ikan dulu ah. Okey, baik ah. Sauk atas angin ni. Nampak. Sekarang pukul 4.20 petang. Udang hidup kita dah habis. Kita terpaksa turun ke bawah Kongkong. Tengoklah sana. Ada masa kita pakai udang kopi sekejap ke apa. Ambil gambar dan kita gerak balik. Tidur
Okay, sekarang ni kita dah sampai ke JT tadi. Berempas pulas dengan beralur dengan angin. Oh, basah tapi dekor yang basah. Wah si okok wak ni. Okey, hasil kita hari ni. Ni kan target kita tercapai. Kita ada janak dara, ikan begah. Ikan begah hybrid, mati hijau, kaci bulan. Kaci minyak. Wah, ikan target kita tercapai, alhamdulillah. Cuma walaupun tak ada saiz monster tapi ada wak Senyum mas sikit wak. Alah. Sampai kan lupa nak closing video. Okey, sekarang ni kita dah sampai kat parking kereta. Trip kita habis ni hari, alhamdulillah ada juga rezeki dibawa pulang. Ikan target dia nak hybrid dan juga merah. Rezeki. Dapat juga ikan merah dengan hybrid. Walaupun saiz dia tak adalah monster tapi ikan target tercapai. Apapun, teruskan bersama kami Geng Sempak Johor. Kita jumpa next video. Besok turun lagi ni. Bisa.